warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Alantasha binti Roslan, memegang kad matrik D2023 1106 710. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang kit media yang telah saya hasilkan. Topik yang saya pilih adalah jenis warna, iaitu warna asas, warna sekunder dan warna tertier yang diambil berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran tingkatan 1 Pendidikan Seni Visual. Kit media ini dinamakan sebagai Easy Peasy Colourful dan ia dicipta bertujuan untuk mengajar murid berkeperluan pendidikan khas tentang jenis warna. Kit media Easy Peasy Colourful ini dicipta menggunakan platform Canva dan terdapat beberapa kuis soalan yang berkaitan dengan jenis warna. Seterusnya, saya juga menyediakan bahan maujud bagi memudahkan murid berkeperluan pendidikan khas untuk mengenali lebih mendalam dan melihat secara fizikal tentang perubahan warna yang dihasilkan. Saya menggunakan bahan seperti kotak, kertas warna, cat air, bekas, botol dan hiasan seperti kapas untuk menghasilkan bahan maujud tersebut. Saya mensasarkan kedua-dua kit media ini kepada murid berkeperluan pendidikan khas, masalah pendengaran, masalah pembelajaran dan ketidakupayaan pelbagai. Itu sahaja penerangan tentang kit media yang saya hasilkan, iaitu Easy Peasy Colourful. Sekian, terima kasih.